Aduh, sakit! Duduk diam-diam. Aduh! Itulah aku cakap tak nak dengar. Degil. Aduh, sakit! Aduh! Kesian abang jatuh basikal. Jangan gerak-gerak. Hah? Macam mana? Macam ni. Huh? Aris, jangan laju sangat. Lajulah seronok, Ki. Aris, jatuh nanti. Wah, seronoknya. Aris! Kau tak apa-apa? Tak apa-apa, Ki. Aris bawa elok je. Sini lah kita tengok. Geramnya. Semua salah tunggul kayu ni. Kenapa ada kat tengah jalan? Aduh! Itulah ceritanya. Cuba tahan sikit. Sakit ni ibu jari ni. Berdenyut-denyut. Tahan je lah. Sendiri cari pasal kan? Macam peribahasa Melayu kata, ikut hati, mati. Ikut rasa, binasa. Apa maksudnya? Maksudnya, buat sesuatu mengikut perasaan. Akhirnya, mendapat kesusahan. Dan, Aki ada ceritanya. Ceritalah. Pada zaman dahulu... Cik Sayam, kenapalah kau ganggu tidur aku? Lapar pula. Simpanan makanan banyak lagi. Boleh aku makan dengan senang hati. Lepas ni bolehlah tidur balik. Alamak! Makanan dah habis! Terpaksalah aku keluar mencari makanan. Mana makanan ni? Tak guna. Satu buah pun tak ada. Aku dah lah penat berjalan. Perut pun semakin lapar. Sedihnya. Sungai! Yeay! Dalam sungai ni mesti ada ikan. Terlepas pula. Itu macam sarang lebah.
Mesti ada madu. Woi, besarnya. Mesti banyak madu. Baik aku kumpul banyak-banyak. Hehehe. Oh, kau kan, Cil? Beruang, jangan kacau sarang lebah tu. Kenapa? Lebah-lebah sedang marah. Ribut semalam menyebabkan sarang mereka tumbang. Kalau kau kacau, mesti disengatnya. Tapi aku lapar ni. Madu tu makanan aku. Kancil, aku terbau madu yang manis. Jadi aku nak ambil juga. Tak kisahlah apa nak jadi. Jangan beruang, jangan. Susahnya. Beruang, lebah datang. Mari lari cepat. Cepat. Biarkan. Aku tak takut. Yang pasti, aku mesti ambil madu ni. Maduku. Nasiblah kau beruang. Woi, jangan kacau serang itu. Serang! Tak guna punya lebah. Aku nak ambil madu kat sarang tu. Jangan kau halang. Serang! Serang! Kita kena berundur. Jika tidak, pokok-pokok tumbang ni akan terkena sarang kita tu. Berundur semua! Tahu takut? Aduh! Perihnya rasa. Nak duduk pun tak boleh. Sakitnya. Ini semua salah lebah. Nanti kau. Tidak! Berani kau sengat punggungku? Rasakan ni! Tidak! Alamak! Ini kalau kena sengat, habis aku! Baik aku lari! Kejar beruang itu! Jangan terlepas!
Di sana! Serang! Tolong! 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 Beruang, kenapa ni? Kancil, tolong aku! Selamatkan aku dari lebah-lebah itu! Bila aku nasihat, kau tak nak dengar. Sekarang dah terlambat. Tolonglah Kancil, kau kan bijak. Fikirkanlah sesuatu. Tolong. Serang! Macam mana ni? Lebah-lebah tu dah dekat. Macam mana aku nak lari? Pergi terjun dalam sungai itu. Kau akan selamat selagi kau dalam air. Lebah-lebah tu tak akan masuk ke dalam air sungai. Betul ni Kancil? Betul. Cepat masuk. Tak guna kita tunggu lagi. Entah-entah, beruang dah tenggelam. Ya, mari kita pulang dan bina sarang baru. Hei, beruang, keluarlah. Lebah-lebah tu dah pergi. Dah aman. Seharian mencari makanan, tapi tak dapat apa-apa. Malah mendapat sengatan lebah je. Sabarnya beruang. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Wah! Alamak! Itulah kisah beruang dengan lebah. Oh, mesti beruang dah tak makan madu sebab serik kena sengat. Ish, beruang kan degil. Mana tahu serik. Lagipun, madu kan makanan kegemaran beruang. Abang macam beruang tu. Ada pula. Betul lah. Abang kan degil, tak dengar cakap hati. Abang ikut hati, terus dapat susah. Gigi! Itulah berdosa. Mata abang lagi. Abang jahat. Dah. Bulat kecil, bulatan besar. Sayang Aki, sayang Aris, sayang semua. 6 kali 6, 36. 6 kali 6, jadi beruang. Abang, tengok. Comel kan beruang ni? Wow.
Nah, Terima kasih, Aki. Haris, boleh kayuh basikal tu? Boleh. Jangan risau. Tak sakit ke kaki tu? Tak. Abang kena nak jantan. Tunggul kayu lagi. Haris, ingat. Ikut hati, mati. Ikut rasa, binasa. Ingat tu. Aki, Ara dah tahu kita nak pergi mana. Ya, mana? Betul. Pandai. Mana Ara tahu? Adalah. Pergi mana? Adalah. Bagilah tahu. Tak nak.